Day 3 dekat Yunan. Ni hotel Tira duduk di Dali. Vibe dia macam zaman dinasti. Sangat klasik, sangat cantik dan sangat sinematik. Korang kalau datang Dali, please stay dekat hotel ni. Sebelum gerak ke Lijiang, Tira singgah di S-Band. Sini boleh sewa basikal yang comel ni 20 yuan je. Dan boleh pusing keliling Tasik yang Masya Allah lawa sangat dengan view banjaran Himalaya. Rasa tenang, rasa bahagia, rasa macam dunia ni slow kejap. Memang sangat recommend untuk korang datang sini. Then Tira pergi morning market Dali. Ada macam-macam jenis makanan, sayuran, buah-buahan. Tapi Tira tak beli apa-apa pun. Tira just beli buah-buahan. Tak silap Tira beli pisang. Lepas tu mama Tira beli buah apa buah apa ya? Buah apa tu? Ya Allah, Mama, kalau Mama tengok buah apa Mama beli. Apa pun, Tira suka tempat macam ni sebab rasa more local. Lastly, Tira pergi embroidery school. Dekat sini boleh tengok depan-depan tau korang cara orang jahit embroidery tu guna tangan. Tak sangka gambar secantik tu dibuat dengan benang je. Halus, detail, seni yang memang amat-amat dahsyat ya. Dali, you are something else.